Dessert yang satu ni adalah semudah-mudah dessert. Induk bujang pun boleh, anak dara pun boleh buat. Nak buat ni Plum tak plan pun, memang pergi Eco tadi ternampak. Terus datang idea, kita beli. Korang perlukan jagung ketul dalam tin, krim jagung, yang ni anda dihancurkan lah. 1 tin susu cair. Bahan-bahan nak buat ni memang murah lah korang. Eco sekarang dah ada cheese memang kita nak guna cheese, kita ambil 1. Dan susu pekat manis. Ada 2 bahan yang Plum tak beli sebab dah ada kat rumah. Senang je korang leburkan krim jagung, ketulan isi jagung ni, masukkan susu cair, kemudian tepung custard 1 sudu besar. Ni Plum tak belilah sebab memang ada. Bancur dengan sedikit air, baru korang masukkan dalam ni. Korang kacau-kacau sekejap, dia akan sedikit mengental. Masukkan 3 sudu besar susu pekat. Korang boleh ikut sekatan ni sebab rasa dia tak terlalu manis. Memang dah ngam-ngam, Plum adjust. Kalau suka manis boleh lebihkan. Next Plum masukkan 2 keping cheese tadi, sedikit butter. Butter pun tak beli sebab memang dah ada. And kita nak bagi naik rasa lemak, masukkan sedikit garam. Basically itu sahaja. Korang kacau-kacau biar semuanya dissolve dan sebati. Tengok cantik je, dia pekat sikit macam tu. Bolehlah tutup api dan hidangkan. Macam anak-anak Plum memang favourite sangat lah. Bertambah-tambah makan. Plum suka makan panas. Kalau korang nak sejuk, taruh dalam peti. Selamat mencuba.